Majikan perlu mengubah pendekatan keselamatan dan kesihatan pekerjaan KKP dengan turut mengutamakan kesejahteraan mental dan psikologi pekerja, bukan hanya pelindungan fizikal. Menurut Timbalan Ketua Pengarah Kesihatan Pekerjaan, Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan JKKP Ahmad Jalani Mansor, kesejahteraan mental pekerja kini tidak lagi boleh dianggap isu sampingan. Sebaliknya perlu diangkat sebagai teras KKP yang lebih holistik. Ujarnya kesihatan mental merupakan bahaya halimunan atau bahaya senyap di tempat kerja. Beliau berkata demikian ketika menyampaikan ucap pertama dan merasmikan persidangan MEF KKP 2026. Anjuran Persekutuan Majikan-Majikan Malaysia MEF bertemakan Breaking the Silence Mental Health Matters at Work pada Khamis. Ahmad Jalani berkata JKKP turut membangunkan garis panduan pentaksiran dan pengurusan risiko psikososial di tempat kerja Prisma 2024 sebagai penanda aras kebangsaan serta pendekatan sistematik bagi membantu majikan mengenal pasti, menilai dan mengurus risiko psikososial dengan lebih berkesan di tempat kerja. Beliau berkata pelaksanaan Prisma secara berkesan memerlukan personal terlatih psikososial PTP bagi melaksanakan pentaksiran risiko serta mencadangkan intervensi yang bersesuaian. Beliau berkata kesihatan pekerjaan juga merupakan teras utama di bawah Pelan Induk Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Negara 2026 hingga 2030 yang menetapkan matlamat membudayakan pencegahan dalam aspek KKP di tempat kerja.